Tetapi saya kata, biarlah pendapatan rakyat naik dulu. Ramai perdebatan di antara SST dan GST. Ada kita tahu dulu Anwar sokong, betul. Sebagai Menteri Kewangan, saya masih ingat jawapan saya di Parlimen. GST itu adalah sistem percukaian yang di antara yang efisien dan transparent. Okey. Yang sebab masa itu saya Menteri Kewangan, saya tangguhkan. Tapi terpaksa kita tangguhkan kerana threshold pendapatan rakyat itu terlalu rendah. Kerana orang yang pendapatan RM2,000, walaupun kita bagi beberapa pengecualian, tapi banyak yang terkena. Okey, kita bagi pengecualian, kita gula tak kena, beras tak kena, ya. Tapi dia pergi beli barang, dia yang lain dia pergi naik bas, semua tu secara tidak langsung. GST itu dia maknanya menyeluruh. It is transparent, senang, efisien pelaksanaannya. Tetapi saya kata, biarlah pendapatan rakyat naik dulu. Katalah minimal gaji RM4,000. Mungkin kita masa itu kita boleh. Sekarang ni orang gaji RM1,700 pun ada. RM2,000 pun ada. Ya. Mungkin saya tidak bijak dalam membuat keputusan ini. Tetapi niat saya tidak mau perkenalkan cukai yang memberi kesan menyusahkan rakyat bawahan. Itu saja rasional dia.